Yang Lavanet tu untuk Lavanet tu satu produk lain lah. Hari ni kalau tengok dekat tajuk kita, saya nak present malam ni satu super link untuk semua platform. Cara mudah bina link profesional guna DigiCard. DigiCard tu yang satu lagi platform di bawah Lavanet. So DigiCard ni apa? DigiCard ni biasanya saya suka anggap DigiCard ni something yang complement ataupun melengkapi Lavanet. Kita dah ada Lavanet ni kita guna buat konten. Macam minggu lepas ke Selasa baru ni. Selasa lah. Tuan Hafizuddin share cara untuk brainstorm dengan AI sampai kita dah ada, waktu kelas tu kita dah boleh buat sampai 200 lebih senarai konten. Ada flow yang Tuan Hafizuddin share itu, boleh tengok balik nota ke apa ataupun rakaman. Kita dah Tuan Hafizuddin ada share itu sampai dapat 200 lebih konten. Okey, tuan-tuan dah ada 200 lebih konten, dah post ke semua social media tuan-tuan, dah start ada traction ataupun dah start ada engagement, ada video yang dah FYP, ada video yang dah masuk Instagram Reels, ada yang dah mula pergi ke feed Facebook orang lain. Okay. Bila dah ada macam tu, orang akan nak pergi ke kita punya profile lah, nak tengok apa sebenarnya bisnes ni buat kan. So bila dia dah pergi ke profile kita, apa yang kita nak kedepankan dekat profile kita tu? Macam sekarang ni, saya seorang je dah ada lebih daripada 5 link untuk saya kedepankan ataupun bagi pada orang. Contoh, saya ada link WhatsApp supaya orang tak perlu nak save nombor. Saya ada link Facebook saya, social media lah. Contoh pun ada social media kan. So semua social media tu mesti ada satu link kan. Facebook ni satu link, Twitter satu link, Instagram satu link, TikTok satu link. Apa lagi link yang ada? Website kalau ada, kalau bisnes tuan-tuan ada Shopee, ada Lazada ataupun jual dekat Etsy ke, dah ada berapa link kan. So masalah dia pula dekat sini, kebanyakan social media sekarang dia cuma bagi kita letak satu link je. Kalau dekat Insta tu ruang untuk letak link tu ada satu, kat TikTok pun sama. Jadi kita ada banyak link ni. Link mana yang kita nak ketengahkan? Mungkin contoh antara yang ada saya tulis ni kan, Facebook, Instagram, TikTok, Shopee, WhatsApp. Mungkin tuan-tuan nak ketengahkan Shopee. Antara 5 tu ada yang utama lah. Nak ketengah yang paling nak kedepankan adalah Shopee. Tapi why not kedepankan semua sekali? Supaya senanglah orang nak pergi kepada semua channel ataupun platform yang kita ada. Dia boleh pilih, dia nak tengok Facebook kita ke, dia nak tengok Instagram kita ke, TikTok, Shopee, apa-apa platform yang kita ada lah. Website ke apa ke kan. So dekat situlah DigiCard ni, fungsi DigiCard ni, dia boleh compile semua link tadi ke dalam satu platform. So tuan-tuan tadi daripada 5 ataupun lebih link tadi, kita combine dalam satu platform dan letak satu link je dekat kita punya social media. Bila orang tekan link tu, dia boleh terus masuk kepada DigiCard kita dan dalam tu ada semua maklumat. DigiCard ni, saya share screen lah. DigiCard ni sejujurnya lah, saya baru-baru godek-godek DigiCard ni dan saya terus impress dengan DigiCard ni. Saya tunjuk dulu kan. Kita tengok sikit DigiCard ni. Kita tengok sikit DigiCard ni macam mana.
Nampak tak? Alright, dikeluarkan. Okay. So, ataupun buka bio link saya lah. Okay. Ini bio link saya. Nampak ke? Tak nampak. Oh, okay. So, statistik. Alright. Dengan hanya satu link sini, ini link Digicard saya dekat komen tu. Ini saya buat satu bio link untuk portfolio saya. Ada website, ada Facebook, ada logo yang saya pernah buat guna Lavanet. Ada poster ni pun guna Lavanet juga. Lepas tu, atas sikit. Sekejap, surprise. Ada Facebook portfolio sampel, Instagram portfolio sampel. Kiranya ini untuk portfolio. Anda yang nanti subscribe Digicard, anda boleh ada banyak bio link dalam satu platform Digicard ni. Maknanya satu tu untuk portfolio, satu lagi kalau nak buat untuk bisnes, satu lagi kalau nak buat apa-apalah. Boleh ada banyak. Jadi saya buat portfolio dulu. Nanti saya nak buat satu untuk bisnes ke, kalau ada 2-3 bisnes kan. Contoh buat homestay ke, satu Digicard, satu link untuk homestay ni. Dia punya cara nak arahan nak login ke, kemudahan-kemudahan yang ada ke, password ke kan, password mailbox ke, boleh buat satu Digicard lagi untuk rumah yang untuk homestay yang lain ke. Yang paling saya impress yang ni kan, sorry lah kalau Digicard saya ni dia tak adalah cantik sangat sebab saya ni manusia yang fail seni. Waktu sekolah dulu saya selalu gagal seni lah. Memang tak ada seni lah. Kalau tuan-tuan kreatif, bolehlah padankan warna, font tu macam mana. Dia boleh just lah. Nanti waktu demo saya tunjuk kan. Ini pun saya tanya AI ni, saya bagi, dah terlajak. Nak surprise bawah tu. Nampak tadi? Atas tu ada goyang-goyang. Macam mana? Dengan itu pun kita boleh set tau. Nanti waktu demo saya tunjuk kan. Ini pun saya tanya AI ni, nak buat apa? Color scheme untuk saya punya bio link ni. Tapi tak tahulah, saya memang tak reti nak padankan warna lah. Sebab itulah kita hire designer. Okay. Paling saya impress lah dengan Digicard ni. Tengok bawah ni. Tada. So bawah ni, boleh letak video. Jadi kita punya bio link tu nampak menarik. Dan juga video ni sebenarnya boleh je nak letak atas, susunan tu boleh adjust lah. So bagi saya, kat sini yang saya impress dengan Digicard ni. Bila klien buka je Digicard kita, kalau nanti tuan-tuan buatlah Digicard tuan-tuan cantik sikit pada saya kan. Janganlah macam ni kalau Digicard tu lagi cantik, dia sangatlah impresif dari segi presence ataupun cara kita mempersembahkan diri ataupun bisnes. Dia nampak sangat kemas lah. Dalam satu tempat ada banyak. Nanti dekat link ni ada logo kan, WordPress, Facebook, Google Drive ni, logo ni semua boleh tambah tau. Nanti saya tunjuk. So boleh letak video, dan video ni kita boleh terus. Boleh play terus tau dekat Digicard ni. Tu yang saya impress tu. Ni baru satu fungsi Digicard, bio link Digicard ada banyak lagi fungsi. Yang tu nanti kita buat sharing waktu lain. Pada ni saya sentuh bio link dulu. Okay. Back to our presentation. Yang ini, okay. Apa kepentingan Digicard ni? Dia ada satu link profesional untuk semua platform. Yang macam saya tunjuk tadi lah. Link saya digicard.my/Aiman Hazim. Lepas tu dia ada banyak link lagi dekat dalam tu. Dan macam saya cakap tadi juga, bila kita buka Digicard yang cantik, yang kemas, dia akan tingkatkan credibility dan personal branding orang tu juga. Satu lagi, Digicard ni ada fungsi analytics. Saya tunjuk. Analytics tu, nampak tak? Okey. Kat sini. So dah 11 kali orang tengok
sebenarnya rasanya 11 kali tu kebanyakannya saya lah sambil-sambil nak edit tu. Tapi nanti saya akan tunjuk juga orang lain yang ada di Gcat, dia ada sampai 500,000 view. Maknanya dia memang guna lah, utilize betul-betul dia punya Digicat tu. Okey, lepas tu ya, Digicat ni mudah dikemas kini dan jimat masa. Link Digicat yang saya buat ni tak sampai lah, tak sampai 2 jam, tak sampai sejam lah sebab senang je, color apa semua senang je kan. Tak berapa kemas lagi, tapi sekejap je saya buat sebab ada keperluan untuk saya buat saya punya personal portfolio. Saya terus buka, saya terus teringat instead of saya just buat list dekat dalam Google Drive ke apa ke yang nampak tak profesional, why not saya guna Digicat untuk buat saya punya portfolio. So bila buat tu tengok, oh dah lah senang kan. Lepas tu macam kemas, memang nampak kemas. Paling saya suka sebab boleh letak video tu lah. Kalau tuan-tuan, tadi saya dah bagi contoh bisnes homestay kan. Tuan-tuan ada homestay, buatlah review homestay tu. Betul upload kat YouTube, nanti boleh letak kat dalam Digicat tu. Letak atas sekali tak apa. Susunan tu kan. Ya. Oh, yang ni gambar kat tepi ni tak ada apa pun. Gambar kat tepi ni macam apa joke lah, joke one patutnya ring to rule them all untuk apa ni, Lord of the Ring. Next. Alright. So tadi saya dah tunjuk Digicat tu apa. Digicat tu, okay. Digicat tu dia platform biolink yang lokal Malaysia punya. Tim Lavanet yang apa ni, kita punya founder Lavanet yang buat lah. Siapa yang sesuai guna Digicat ni? Usahawan yang ada bisnes untuk apa ni, compilekan semua platform bisnes macam saya cakap tadi kan, Shopee, Facebook, Instagram, TikTok. So agent pun sesuai, agent apa-apa produk, influencer, even individu pun sesuai. Macam saya lah, saya belum lagi guna sebagai usahawan ataupun content creator ke apa, saya baru guna untuk personal use je. Saya buat portfolio sendiri kan. Lepas tu Digicat ni juga mobile friendly, dia dekat phone lagi kemas lah sebenarnya. Kalau dekat laptop, dia macam lebar sikit. So saya tak sure nak tunjuk macam mana rupa dia dekat phone. Tu ada sekejap. Macam ni kot, sekejap. Macam ni ada tengok. So dekat phone dia kemas sikit. Kalau dekat macam ni saya guna PC tadi, dia nampak lebar kan. Kalau dekat phone dia lagi kemas. Okay, next. Digicat juga, dia boleh buat satu QR code untuk setiap page yang kita buat. Senang untuk orang nak buka page tu, macam ni saya bagi link. Tapi kalau tuan-tuan nanti nak kena cakap dekat orang kan, jumpa orang dekat event, gathering apa-apa, networking apa-apa, boleh je bagi link, tapi instead of bagi link, macam buka digicat.my/Hazim. Kita tengok surat ini. Okay. So instead of bagi link macam yang saya bagi dekat komen ni, boleh juga bagi QR code. Sekarang kan orang dah biasa bayar beli barang punya QR code kan. So biasanya orang dah familiar lah dengan QR code tu macam mana. Kita bagi je QR code untuk dia buka bio link kita pun boleh. Mudah je, sangat mudah. Yang penting kita nak mudahkan orang untuk tengok kita siapa. Dan apa yang kita boleh offer. So apa yang anda boleh buat dengan Digicat? Sebenarnya banyak. Cuma saya tak boleh nak muatkan dalam satu page lah. Yang kita akan share hari ni adalah buat bio link page. So boleh juga buat shorten URL dengan Digicat. Saya ada shorten URL dengan Digicat. Ya, saya tunjuk. Oh, saya ada 2. Selalunya saya bekerja dengan Google Drive. So bila Google Drive ni, siapa yang familiar dengan Google Drive, link dia panjang. Bila link dia panjang, kita nak hantar dekat orang pun macam nampak tak kebas.
So saya gunalah Digicard ni juga untuk pendekkan link. Ni ada, hari ni untuk saya buat copywriting ni. Lepas tu ni, ini website ke apa ni, tapi dia dua link yang macam ni saya nak ringkaskan link daripada Sinar Harian. Kalau tengok link dia, ni panjang. sinarharian.com/artikel/nombor/edisi, banyak lah. Belakang ni lagi banyak. So bila nak letak dekat dalam post copywriting kita, dalam dia kena jadi panjang dan tak kemas. Jadi kat sinilah kita guna URL shortener dalam Digicard. Banyak lagi. Contoh tadi tuan-tuan buat affiliate kan, tuan-tuan buat affiliate apa-apa produk, Lavanet ke apa ke, boleh je buat link. Contoh digicard.my/ Lavanet my ke apa ke, supaya link tu dia tak nampak terlalu affiliate sangat. Dia tak nampak panjang sangat link affiliate tu. Boleh juga masuk guna URL shortener ni. Produk lain pun boleh. Apa-apa link yang kita nak dia nampak ringkas dan profesional, boleh guna URL shortener dekat Digicard. Apa lagi ada? Kita ada Vicard digital lah. Vicard ni dia macam business card digital lah. Yang ni nanti akan ada sharing lain. Hari ni kita buat bio link dulu. Last kali dalam slide ni, sebab dia ada banyak lagi function. Last kali dalam slide ni, tuan-tuan boleh jadi pendapatan juga dengan Digicard. Boleh jadi affiliate Digicard. Lavanet pun boleh jadi affiliate kan. Digicard pun boleh buat affiliate juga. Recurring income kan, selagi orang subscribe. Next. Alright. Pergi pada demo. Ada tak yang nak volunteer share business anda supaya saya buatkan satu demo Digicard. Nanti boleh tengok terus macam mana nak buat Digicard. Ada tak? Selalu kita ada confinement, business confinement, lepas tu kita ada I know. Okay, hari ni ada tak yang nak volunteer nak saya buatkan Digicard business anda? Kita tengoklah demo macam mana nak buat. Kalau tak apa, saya buat tutorial biasa je lah. Tapi kalau saya buat tutorial business yang anda punya, lagi clear lah nampak macam mana nak buat nanti kan. Digicard ni mula-mula dia nampak complicated sikit. Mula-mula je. Tapi once dah biasa nanti senang juga. Dia panggil learning curve lah. Learning curve dia tu cepat nak faham. Ada tak nak volunteer business? Kalau tak nak volunteer business, bagi tahu nak saya buat demo Digicard bidang apa tu. Boleh juga kalau sekian nak bagi tahu bisnes dalam ni kan. Tapi bagi tahu dapat free promotion. Malam ni mungkin 21 orang tengok, tapi nanti rakaman ni ramai tengok. Dapat free promotion. Google Business Profile. Google Business Profile. Macam ni tu. Saya tengok je. Google Business Profile. Optimize pin location dekat Google Business Profile. Yang ni nak guna Digicard ke? Maksud saya buat sebab yang kita nak buat malam ni bio link. So saya tak sure macam mana nak optimize pin location dekat Google Business Profile dengan bio link.
Boleh? Tak apa. Tak apa. Kita buat, oh okey. Boleh je promote emas kan? Boleh ke? Boleh, boleh. Cuba share dekat saya. Cik Fida jual emas yang macam mana? Ejen public gold ke? Ataupun jual barang kemas ke? Ada kedai emas ke? Uh, Ataupun ada setengah tu apa kan? Waktu dekat Levanet punya grup dulu, diorang selalu tanya apa? Surat pajak gadai. Cuba Tuan Fida detailkan sikit. Apa tu? Oh, design. Oh, nama dia Oro Design eh? Memang nama emas tu Oro Design. Okey, okey. Tak apalah. Okey je. Janganlah tulis Oro Design je. Okey lah. Dia je emas kan. As long as emas tu memang emas legit. Okey je. Sekejap. Kita buat nak. Kita buat. So, saya buka di dekat. Okay. Nak saya letak nama apa dekat link ni? Fida Oro Design. Okey tak? Kita buat. Saya tunjuk dari awal lah. Buka digikat, dia akan keluar macam ni. Okay. Dan ni cara saya tahu. Nanti nanti tuan-tuan explore digikat tuan-tuan. Mungkin ada cara yang lagi mudah lah. So biasanya saya akan pergi ke dashboard. Lepas tu saya tekan bio link. Oh, okay. Rewind jap. Dia ada tutorial ni. So nanti tuan-tuan boleh tengok juga tutorial kat sini. Kita ada provide tutorial juga. Kalau ada masalah, nanti tanya je dalam macam ni lah. Tanya dalam group affiliate pula, group lah mana tu, ataupun mana-mana group yang tuan-tuan datang ke Google Meet ni tadi. Okay, next kita tekan bio link page. Alright, okay, bio link page, tekan new lah, tekan yang apa ni, plus bio link page yang baru, digicard.my/ tadi apa, Fida Oro Design, Fida Oro Design. Okay. Alright, ni okey ni sebab link ni tak ada orang pakai lagi. Dia orang kita punya bos dia worker. Tak apa, ini jangan seram jangan seram. Nanti ni semua boleh tukar. Jangan risau. Sekarang ni kalau kita tekan link ni, dia keluar gini. Kenapa saya punya? Oh, okey. Sebab reset dia. Tukar. Tengok sebenarnya tak ada. Blok. Sorry. Kita dah lari. Okay, sekarang ni tadi kita dah buat link kan, Fida Oro Design. Okay, ini link dia, digicard.my/Fida Oro Design. So, sekarang ni bawah ni adalah setting dia. Kita nak pilih team yang mana. Sekarang ni dia tak ada dua lah, team yang preset. Tapi boleh tukar. Maksud saya, kalau tak nak pakai team ni pun boleh. Nak custom pun boleh. Saya baru betul. Tak apa, jadi kita tunjuk kan. Okay, contohlah kita tukar ni. Sekejap, saya delete lah. Kat blog ni saya delete avatar ni. Sekejap. Saya tunjuk overall dulu nak tukar background boleh. Oh, ni setting page lah. Lepas tu dekat sini kalau nak tambah ikon boleh tambah kat sini. Boleh pilih font juga. Tu. Nanti dia terus tunjuk apa ni, preview dekat tepi. Biasanya kalau website ni selalu guna Montserrat lah. Janganlah Roboto boleh tak? Tergantung kita nak yang mana. Kita nak nampak image yang macam mana. Roboto lah. Okay. Boleh tukar font size, boleh tukar apa ni kita nak
boleh tukar branding ni, branding ni, bawah ni dia akan close ni, I am using digicat.com. Boleh tukar. Contoh, nak tukar, nak nampak power sikit kan. Powered by Fida Oro Design. Ada komen ke? Dia tak ada. Dan, alamak, tak nampak. Bawah tu. Buat kali putih. Tapi tak. Tu. Kalau branding ni, branding yang ni kan, kotak branding ni, dia untuk tulisan yang bawah ni. Nampaklah, saya kata tadi, digikat ni, dia akan membuatkan tuan-tuan nampak profesional lah. Bawah ni selalu orang akan pasal power by WordPress ke apa kan. So ni terus nama sendiri, dia boleh custom. Recently kalau nak connect dengan pasal Facebook ke, yang ni untuk developer. Kalau developer, kalau tahu programming ke apa ke, boleh lah guna. Edit SEO, boleh adjust. Siapa yang mahir SEO. Kalau advance ni, biar dulu lah. Nak enable share button ni boleh tak? Untuk orang boleh share. Lepas tu, kita pergi ke setting blog ni terus. Yang ni kan, dia sebenarnya dah ada preset ni. Saya ingat kita try buang dulu. Buang semua. Lambat sikit tapi sekejap bagi masa sikit. Ni pay ni via PayPal ni dekat Digicat boleh connect dengan ni tau. PayPal juga. Ni ada bank QR code. Banyak lah. Ni divider ni untuk apa tu? Untuk bahagikan lah. Tak ada nampak rapat sangat. Saya punya Digicat tadi mungkin nak kena tambah divider satu lah. Nampak boring, nampak flat. Ni boleh share this page. Atau TikTok video boleh. Tadi ada video render career. Okay. Katalah nanti kita akan start from scratch. Bila dah start from scratch, tadi kita dekat setting tau, pasal sekarang dah kosong kan. Tadi kita setting branding dekat bahagian setting ni. Dekat sini. Terus sekarang ni kosong. Nak tambah macam mana dekat ni, dekat blog ni. Okay, blog ada kosong kan? Kosong lah. Sebab dia tak ada blog lagi. Tekan blog. Ada banyak. Ada banyak. Jangan takut. Kalau tak mahir, buat basic dulu. Contoh, buat avatar. Boleh je buat avatar. Avatar ni gambar kita punya, gambar kita lah. Contoh, untuk gambar Superman ni. Okay. Saiz boleh tukar. Nak saya besar ke. Okay, border boleh tukar. Nak bulat ke. Try tengok. Macam mana jadi dia. Macam tu. Tadi kita buat round kan. So dia jadi bulat kan. Boleh edit. Edit kat sini kan. Kalau fill, macam mana rupa dia. Sekejap sikit. Public. Okay je. Sebab berapa dia mana size macam tu. Size. Apa tadi? Border. Ni. Kalau straight macam tu, round. Dan ni nanti tuan-tuan boleh godit lah. Adjust. Nak border dia macam mana. Body shadow macam mana. Okay. Update. Ingat lepas dah tukar, contohlah dah tukar kan, dah tukar gambar apa semua. Dah tukar size, ada nak edit apa-apa ke dekat ni, nak tambah link ke apa ke. Make sure tekan update. Kalau tak nanti dia tak record kita punya perubahan tu. Lepas tu, tekan blog lagi. Tekan blog nak letak apa pula.
Macam saya letak paragraf ni. Contoh paragraf ni, contohlah bila orang dah buka kan, kita macam perkenalkan diri sikit. Contoh, hai, saya dah contohnya, saya orang guru untuk menambah simpanan obat historical. Okey. Contohlah, tekan di bawah untuk sebarang akibat bahan. Alright. Dia akan keluar. Okey. Dia tak teratur kan? Bukanlah tak teratur. Kita tambah blok tadi selepas kita buat gambar kan. Tekan ni. Kat tepi ni ada drag and drop. Tu reorder. Tekan ni. Tarik dia ke bawah. Dia akan jadi macam tu. Kat sini boleh edit. Boleh edit. Tak text color warna apa. Hitam. Putih. Tengoklah. Bergantung kepada design kita nanti. Yang ni saya tak pakai. Jadi tonton mungkin lagi power. Matching warna apa semua daripada saya. So nanti adjust lah. Adjust lah nak font apa. Kita tengok. Boleh adjust ni lah. Chapter. Tak ada apa. Semua tak ada coding. Sebab ni. Kita tak boleh tukar font lah. Tak silap saya. Font dia macam ni. Tapi tak apa. Kita dah ada macam ni. Sorry lah je. Tuan Fida, gambar komen tu. Saya tak ada gambar lain. Gambar yang, bukanlah tak ada gambar. Senang nak capai yang tu je. Next. Katalah Cik Fida ada video YouTube yang terangkan ataupun video TikTok macam tadi kan. Tuan Azim ada video TikTok kan. Boleh guna TikTok video. Kalau ada video YouTube, add video sekejap try. Saya cari video Pro Design kalau ada. Contoh lah. Okay, saya jumpa video ni. Dan ni bukan video Cik Fida. Saya jumpa ni untuk contoh je. Berapa dia, personally saya rasa function yang video ni nice lah. Bila orang buka kan, dia ada video. Okay. Dah ada video, biasanya nak tambah social lah ataupun link kita lah, Facebook ke apa ke. Ada dua cara, boleh tambah kat sini. Jadi Cik Fida nak bagi tak page Cik Fida dekat dalam komen? Ke privacy ke, segan ke? Kalau nak bagilah. Saya tunggu sekejap dekat apa, bagi kat komen. Kalau tak nak, bagi tahu juga. Saya cari link lain. Cik Fida ada ke? Nak bagi tak link? Kalau nak bagi, saya nak terus letak dekat dalam ni untuk demo. Kalau tak, saya guna link lain. Cik Fida ada Facebook? Apa nama Facebook? Ada page tak? Page Facebook ke? Ataupun Cik Fida promote Pro Design dekat mana? TikTok ke? Saya old school sikit. Saya Facebook lagi. Baru je. Oh, okay, tak apa. Kalau macam tu, nanti Cik Fida buatlah page ya. Buatlah page. Saya sementara ni, saya cari page orang lain dulu. Pro Design.
Auro Design front page. Okay, saya guna yang ni lah. Auro Design master dealer. Okay, dapat tak? Sekejap. Okay. Dekat sini tak? Nanti masukkan page facebook.com/Auro Design master dealer. Okay, dia bukan Cik Fida. Disclaimer. Sebab Cik Fida kata dia baru buat. So dia tak ada link page aku lagi. Kita guna link page orang lain lah. So, nanti masukkanlah segala Instagram. Masukkan je. Bila dah masukkan semua dekat dalam ni tu, segala apa ada ni. Banyak kan. Tekan update. Nanti dekat keluar macam tu. Sekarang ni dia nampak sikit lah. Dia nampak satu je lah. Macam tadi kalau perasan, Tawazin ni dia ada banyak. Dia luas. Dia lebar kat sini. Dia ada banyak. Apa solution dia? Kalau tak nak macam ni, boleh delete je. Letaklah yang link ni. Letak link ni. Lepas tu masukkan link facebook.com/ masuk link page kita lah. Auro Design Facebook page. Auro Design. Submit. Dia kan jadi macam tu. Okay, susunan dia pelik kan. Tarik ni ke bawah. Susunan dia bergantung lah. Nak buat macam mana. So kat sini dia dah nampak besar sikit. Dia nampak besar sikit dan lagi satu, kita boleh tulis penerangan button tu apa. Ini boleh tukar setting. Sekejap. Mana tadi? Okay, setting boleh tukar. Nak tukar nama dia balik boleh. Okay, icon ni pun boleh tambah. Icon ni, bila kita klik kat sini, dia akan keluar kat sini. Search lah. Search Facebook. Dia 1, 2, 3. Ikut kita nak icon dia mana. Dia ada live preview dekat tepi ni. Yang ni. Okay. Warna teks boleh tukar. Ini saya letaklah jadi matching sikit dengan apa ni, background belakang tu. Ataupun biru. Okay. Saya tak kreatif buat warna ni. That's why saya ada designer. Background colour. Dia boleh. Sekejap dia macam transparent tu mana. Oh tak ada. Tak ada. Okay, nanti tuan-tuan main lah. Dengan main lah godik-godik saya dengan warna ni. Mana yang rasanya kemas. Update. Jadilah macam ni. Nak tak blok apa lagi? Letaklah segala blok apa yang tuan-tuan nak. Nak letak gambar. Okay, kita letak divider lah. Letak divider satu. Divider ni letak dekat lepas paragraf tadi. Okay. Nampak lawa sikit. Apa lagi nak letak? Saya akan bereksperimen dengan PDF dokumen ni nanti. Cuma macam ni, link tu memang dah auto ke? Link tu memang dah auto. Link jap. Ni digikat.my /Fida Auro Design ni. Kalau link ni bukanlah auto. Mana tadi? Tadi kita dekat blog. Kita tengah edit blog sekarang ni. Blogs. Link tadi tu kita tulis kat sini. Kat setting. Tadi kita kat blogs. Sekarang kita masuk settingnya ni yang awal kita buat tadi. Kita yang tulis sendiri. Fida Auro Design. Katalah tak nak lah. Atau saya nak buat Auro Design. Cik Fida dekat, saya tak pasti Cik Fida dekat area mana. Saya kalau assume kita buat contoh lah Auro Design Batu Pahat. Dia kan jadi satu lah, tapi kena update. Dapatlah lepas tu Auro Design Batu Pahat. Sekejap, tukar balik lah Fida Auro Design sebab Fizuddin dah share link ni tadi.
supaya tuan-tuan boleh tengok apa ni live kan, edit kan. Saya tukar balik. Link tu tak boleh lah. Ni nanti kalau Cik Fida nak apa nak guna link ni bagi tahu lah, saya delete lah balik. Ataupun lepas live ni saya delete lah. So Tuan Fida boleh lah guna balik. Nak tengok blog apa lagi? Nak tengok blog apa? PDF ni saya tak eksperimen lagi. Saya akan buat eksperimen nanti sebab saya tengah buat ebook. Countdown. Countdown lah. Contoh nak launch produk ke kan? Ataupun ada promosi ke kan? Kita try tengok. End date dia adalah 9 dia. End date dia 9.40. 9.20. Apply. Team dark. Submit. Countdown. Foto. Menarik ni jika ni. Serius. Saya pun baru lagi bergodik kan. Masih lagi belajar. Tu dah boleh ada countdown. Kalau tak, pilih lah. Lagi, tak ada apa lagi. Nanti tuan-tuan godik lah ya. Kat sini, tambah fikat, FAQ, review, alert, customer contact form. Contact form, tengok. Contact form. Contact form dia kena kat mana? Jadi saya tak sure. Tak boleh delete ni. Oh, data. Delete dulu, tak familiar. Nanti saya tengok balik. Apa lagi ada? Ni PayPal tadi, tak connect. Ni ada ke YouTube, Spotify, TikTok video. Boleh juga letak macam ni. Contoh, letak Facebook post. Jadi kita ada letak apa? Letak Facebook post, pendaftaran oral design. Ni saya copy dekat page yang saya jumpa bukan Cik Rida. Disclaimer, siap-siap. So dia keluar macam mana ni? Facebook post. Oh, okey, menarik. Saya pun baru tahu. So boleh dah terus dapat Facebook post kat situ. Besar juga. Nampak clear lah. Macam tu lah. Okay. Okay juga. Again, dia sangat, bagi saya dia sangat fleksibel. Sangat fleksibel dan sangat membantu untuk anda nampak lagi profesional. Contoh kan, macam ni. Sebenarnya, in one way, dia dah jadi macam satu mini website tau. Ada satu mini website. Dia ada ada YouTube, dia ada Facebook, dia ada Facebook post. Kita dah boleh dah macam satu website lah. Saya dah sign up password. Tak dapat respon. Okey, yang ni nanti tuan PM saya boleh? Tahu tak nombor saya? Maksudnya, tuan tahu tak nombor saya kan? Yang dalam grup tu kan? Nanti tuan PM saya akan cuba kontak dengan admin di sikit lah. Minta dia nanti PM saya kan? Saya remind dia orang. Sekejap, sorry. Okay, sama-sama. Saya remind dia orang untuk tengok. Hari tu mau semalam masa saya guna-guna. Apa ni kejikat ni tadi terkeluar ke apa saya. Apa lagi nak tengok? Oh, ada image grid. Image grid nampak menarik. Itulah saya kata tadi, dia dah macam website lah. Cuma cara nak buat dia lagi senang. Contohlah kita letak gambar ni lah. Berapa gambar? Dibagi. Okay. Boleh letak 3 gambar tak?
Tengok. Jadi. Jadi. Lambat sikit. Okay, image grid ni saya tak sendiri lagi. Nanti nak kena tengok balik lah. Delete lah. Nanti tuan-tuan ada masalah bagi tahu saya kat dalam group. Saya pun tengah baru-baru lagi nak belajar lagi. Tadi kita dah buka, kita dah masukkan Facebook post. TikTok profile pun boleh. So instead of kita letak social tadi, social yang ni, kan, social yang ni, tadi dia keluar satu link kecil je, Facebook kan. Boleh juga buat macam ni. Tak TikTok video ni, tak TikTok profile, macam ni. Tapi Facebook dia tak ada kat saya, tak ada. Facebook post pun dia letak. Boleh pin video, tak gambar emas, boleh? Boleh pin video dari TikTok, rasanya boleh. Tadi ada, mana tadi Satu dia ada TikTok video ni. Maksudnya ini. Satu lagi TikTok profile lain lah, TikTok video. Nak try. Saya boleh buka TikTok. So, boleh try masuk satu video. Hopefully boleh copy dia punya link. Sebentar, copy link, how to copy link. Copy link. Tadi nak pin video TikTok, kita try. Sorry, aku tak nampak. Nak pin video TikTok, tekan blocks, lepas tu tweet TikTok video, try masuk link. Keluar. Macam mana? Oh, macam tu, okey. Drag ke bawah. Drag ke bawah. Okey, iklan macam tu. Suara tak ada, sebab ni preview. Ni preview. Sebelah buka, ada suara tu. Boleh juga. Yang itu rasanya dekat ni. Mana tadi? TikTok profile kan? TikTok profile. Ni. Nak letak gambar emas. Boleh. Contoh, mana tadi? Okay, kita ambil image. Kita buka image. Saya tak ada gambar emas. Tapi saya ada gambar cincin ni. Ya ke? Cincin ke? Kita try. Tu. Dia bukanlah emas. Saya generate gambar ni guna Lavanet. Nampak cemas aku kan, sebab guna untuk yang tadi tu, one ring to rule them all. Itu. Boleh je nak letak gambar emas. Gambar apa pun boleh. Macam tadi. Kalau kat atas ni kan avatar ni, jangan letak gambar Superman. Saya letaklah gambar Cik Fidam. Ataupun letak gambar logo ke, logo orang design ni. Okey ke? Rasanya dah habis untuk kita ada protection. Boleh set password untuk orang nak view kita punya ni. Itulah ada privacy ke apa ke. Saya tak sure. Kalau tuan-tuan rasa ada keperluan, boleh boleh set password. Orang letak password, baru diorang boleh buka page tu. Boleh juga. So untuk bio link saya rasa dah habis. Sekejap. Okey, tadi kita ambil kat sini kan. Kita boleh create QR untuk bio link Cik Lida ni. Macam ni. So nanti kalau siapa scan QR ni, dia akan terus pergi ke link Digicat Cik Lida. Saya nak cerita tentang benda-benda lain ni sebab saya nak kena cerita jugalah, sebab nanti
dia sebenarnya berkait. Okay, Digicut ni, dekat tepi ni ada dashboard. Hari ni kita buat bio-link page. Lepas tu dia ada function yang saya cakap tadi tu. Yang saya cakap tadi yang apa, URL shortener tu kan. Ni lah, shorten links. Ada file links, VCAT links, event links, static links, QR code. Semua ni. Okay, projek. Dia ada projek ke? So contohlah hari ni, kita buat ni nama dia, kita set lah. Dia projek ni, design. Color, cuba sehampir mungkin dengan color cool. Saya tak tahu kan. Ada mata tak apa tengok orang tu. Tak apa berhenti lah, boleh kot. Kita kira. Tadi, dekat bio link page, bila saya tekan QR ni, dia link tau. Tadi kita dekat bio link, tapi bila kita nak create QR code untuk Digicut ataupun bio link Cik Fida, dia akan pergi ke QR code lah dekat tepi ni. Lepas tu, dekat sini ada pula projek. Tadi kita dah buat Auro design kan. Kita boleh lah letak projek Auro design dekat sini. Dekat QR code ni, boleh macam ni lah. Ni dia bawa pergi WhatsApp. Tukar lah, tak apa, URL pun boleh. Apa lagi? Location. Kalau location, bawah ni dia minta apa? Oh ni, dia minta latitude dengan longitude lah. Dia kena cari kat Google Map lah. Kalau WhatsApp, dia minta phone number. So, prefill message ni rasanya kalau orang scan QR ni, lepas tu bila ada prefill message, contoh kita letak. Macam ni kan, nanti bila dia masuk ke WhatsApp, akan keluar lah. Hi, saya nak mas. Kita lagi letak URL. URL ni untuk Digicut tadi kan. Digicut.my/videodesign. Sekarang boleh tukar. Nak tukar dot, lain tau. Square. Dia ni. Comel sikit. Ada diamond. Buatlah style sendiri ya. Nampaklah unik sikit. Inner eye. Saya sendiri inner eye tu. Dot. Gitu. Leaf. Man. Yo. Screen macam freeze je. Screen freeze. Macam tak gerak pun. Sekejap. Tengok mana tadi. Saya dekat mana. Allah. Ya ke? Cek. Okey. Nampak kan? Ni pun okey. Apa tadi ya? Saya tengah godik-godik ni. Ya, saya tengah hide ni kan. Tengah dia jadi macam lawa sikit lah. Bukan lawa dia. Lawa ke? Ikut orang lah. Dia jadi red. Diamond. Lepas tu ni flower. Inner eye ni kat dalam. Tak macam flower pun. Diamond. Betul. Tukar sikit tu kan. Ni nanti boleh godik-godik lah. Outer eye yang ni lah. Outer eye. Circle. Jadi gitu. Kalau leaf. Dia dah jadi pelik ni. Saya tekan macam-macam kan. Itu contoh. Background kita boleh tukar ke. Background apa? Macam ni. Okay. Tak apalah. Ini nanti akan godik lagi. Frame boleh. Jadi kalau bila ada frame ni, biasanya boleh tambah tulisan. Contoh, ni ada scan ni. Kat bawah tu. Dia akan keluar macam tu lah. Ataupun scan saya. Ataupun kalau tak scan, closing. Macam tu. Macam ni macam memaksa sikit lah. Tapi betul. Background ni lagu nak gelap-gelap kan. Saya buat. Ni contoh kan. Ni kan tiru saya. Ni tu contoh. Ni font tulisan lah. Font tulisan bawah tu. Papyrus. Tak okey. Nanti boleh godik macam biasa. Godik je. Branding. Boleh tak branding apa ni? Logo. Dia tak logo kan? Try. Logo Digicut. Boleh tak logo tengah tu. Kita boleh adjust size. Kata dah nak besar logo tu kan. Gitu. Okay. Nak tak background image pun boleh. Dia memang dah tahap rare ni. QR code ni.
lain sangat ni. Apa dia? Kalau macam ni kan. Jadi kita kena, kadang dia kena bawa lah. Itu tiba-tiba datang idea lah. Tuan-tuan boleh offer untuk buat QR code untuk orang lain. Tapi buat lah dia cantik. Dia dah rosak ni. Sekejap, mana background? Oh, sebab ni buat tadi. Ni hilang. Oh, tu. Offer lah orang kalau nak buat QR code yang cantik. Buat je cantik lah. Lepas tu baru offer. Sebab nak saya buat QR code yang sekolah saya offer, sekolah saya buatkan QR code yang cantik. Buat dia cantik, kalau cantik. Yang saya buat dia tak cantik lah. Tuan-tuan buat lah yang cantik. Apa tadi, dan suami kata background warna yang light, macam tu kan. Saya ni tukar lah kalau nak tukar. Saya tu, kalau tak scan berdosa. Kita lagi ada apa dah? Option. Oh, size boleh tukar. Pena tak saya satu kan. 800. Jadi kecil sikit lagi. Dalam apa ni. Itu dah boleh. Itu ini yang tadi dekat presentation saya tadi. Yang saya kata macam tu boleh buat QR code yang B, QR code automatic untuk setiap halaman. Dia ada boleh buat yang tu lah. Okey. Oh, hello. Okay. Maksudnya saya dah habis dah tunjuk biolik. So sekarang ni saya nak tunjuk contoh orang yang guna biolik. Kat director sekejap, tak apa. Sorry. Saya share pula. Dia bukanlah testimoni, dia macam testimoni juga. Directory lah. Siapa yang dah guna Digicat? Ramai juga. Tengok-tengok juga ni. Macam ni repair iPhone bagi Ganjar ni lah. Ni, yang ni paling top lah. Catopia ni. Total page view dia 524,000. Tapi dalam dia basic ke. Yang ni dia guna social tadi. Guna social tadi. So dia keluar icon tu kecil-kecil je. Betul tak link dulu. Catopia Shah Alam, Catopia Mentari Jaya. Tapi sebab tak tahulah dia share dekat TikTok berapa kan. So view dia 524,000 orang tengok. Lepas tu ada ni repair iPhone bagi Ganjar Putrajaya ni. Ni dia banyak pakai link. Ni dia letak satu. Tak nampak kan? Tak nampak. Thank you. Leka nak share. Ni. Nampak okay. Ni dia letak satu title ni. Lepas tu banyak bawah ni link ni. Yang macam kita buat tadi. Dia letak link. Lepas tu dia letak YouTube video. Lepas tu bila ada YouTube video. Okay. Kalau saya cari lagi satu directory. Ni iPhone juga. Sekejap boleh dulu. Oh ni tu yang emas. Sekejap, saya nak share ni. Ada orang buat emas. Cik kita boleh lah tengok ini. Dia buat emas. Title satu. Lepas tu ada video. Kalau simpan duit saya sebocor lah. Nampak duit sikit nak belanja beli. Ni dia buat public goal. So ikut 3 langkah mudah. Menarik tak? Dia buat macam ni. Tekan butang pendaftaran. Daftar account. Aktifkan account. Itu dia. Dia boleh download PDF ni. Lepas tu step 3. Ni dapat kat ibu.
Tu lagi. Tapi kita sewa. Kita sewa je. Sini saya dah tunjuk. Kita sewa. Sewa. Lawa agak. Tengok saya kata yang saya buat buku. So tu buat dah bagi lawa kan. Jadi ni logo dia sendiri dah lawa. Background dia matching. Semua ada poster yang lawa. Ni dia tak kupon. Lepas tu dia tak boleh nak sewa kereta, klik sini. Ada divider satu. Ni ada paragraph. Ni partnership program. Ni branding tadi lah. Dia tukar tu tulis KLC Club. Crime Bites. Saya biasa dengar Crime Bites ni. So Crime Bites dia ada digital juga. Dia buat macam ni. Logo satu, avatar ke, tak logo. Lepas tu dia letak link lah. Order online, ada di gym, ada COD. Lepas tu dia divider satu. Apa lagi? Tengok. Rumah pena kayu. What's this? Oh ni saya tak pasti dia buat apa, tapi dia ada Wattpad. Mungkin dia penulis Shopee, rumah fikir, WhatsApp, Facebook. Ini social lah tadi. Dia letak satu avatar, gambar pensil, dan ada socials. Kita ada link ni. Facebook, TikTok, ada Wattpad. Rasanya dia buat, dia ada menulis. Tarik ke? Oh, ada orang buat online calculator. Online calculator untuk bayaran bulanan. Ni untuk smartphone. Dia banyak main poster macam ni. Lepas tu dia tak link. Link ni kalau tekan tadi tu dia keluar macam ni. Masuklah. Okey juga. Macam ni. Bergantung kepada kita punya. Sekejap, saya nak share screen mana satu ni. Bergantung kepada kita punya keperluan bisnes lah. Nanti kita design sendirilah nak letak apa. Macam tadi ada yang ada Wattpad, dia letaklah Wattpad dia. Ada yang tak lepas kalkulator lah. Kalau banyak poster. Kalau ada video, letak video. Alright. Kalau nak subscribe Digikat, pergi je dekat digikat.my. Lepas tu boleh subscribe. Digikat.my. Dah tengok Digikat hari ni kan? Saya recap balik lah tadi apa gunanya Digikat ni? Okay. Dah buat konten, Abizudin dah share hari tu. Dah buat konten sampai 200 lebih konten untuk 200 hari ke ataupun tengoklah berapa banyak kita guna sehari konten tu. Boleh 200 konten tu. Sehari kita buat satu dapat 200 hari lah. Dah buat beratus-ratus konten ni. Dah post semua. Bila dah mula ada engagement dengan kita punya konten, ke mana kita nak bawa orang-orang yang nampak konten kita tu. So bila dia orang pergi ke link kita, dekat profile kita, ada link BioCard yang akan membawa, ada link Digikat yang akan membawa dia orang pergi ke semua tempat yang kita letak dekat dalam bio link kita tadi. So nak subscribe Digikat, bolehlah pergi ke link digikat.my. Nanti tengoklah plan apa yang ada. Jadi yang free, nak try yang free dulu boleh. Try yang free dulu. So nanti kalau nak upgrade lah. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Baik, try tunjuk package-package yang ada. Alright, boleh. Oh ni. Okay, kita dah nampak. Okay, nampak. Saya try sikit-sikit sebab dia panjang. Tak nampak sangat lah. Soalan lah. Kita ada 3 package. Ini saya cakap free tadi tu. Try dulu. Kan? Kalau nak try dulu.
free je. Boleh buat 3 biolink page. Tapi yang limited dia blog tadi tu boleh letak 5 je lah. So mungkin avatar 1, apa lagi? Apa? Social ke apa kan? Bagi saya 30 lah. Tak. Alright. Mana tadi? Okay, tadi 3 package. So yang free tu limited tau. Boleh je. Oh, sekejap. Lepas tu boleh buat 5 je. Link yang apa, shorter link tu. Ada limit lah. QR code tak boleh buat. QR code tak boleh buat. Pixel tak boleh. Ada 3 je projek. Tapi tetap boleh buat affiliate. Boleh buat affiliate. 10% dia punya commission. Ada yang RM19 sebulan. Unlimited biolink. Anda banyak ni. Unlimited shorter link. Semua ni. Unlimited QR code. Unlimited pixel project. Commission ni 30% kalau buat affiliate. Yang ni dia tak ada ni. Analytics ni dia tak simpan kalau yang free. Kalau yang ni dia simpan sebulan RM19 ni. Ada yang ultimate for the big boys. Ini tengok keperluan lah. Kalau kita perlu, kita ambil lah. Yang sampai apa? 79 ni. Semua all biolink blocks. Tadi yang saya tunjuk tadi tu sebab saya punya ni package ultimate. Nanti tuan-tuan kalau ambil yang free ni mungkin dia punya blocks tu berbeza lah dengan saya sebab saya punya semua ada unlimited blocks. Unlimited file links, unlimited vcat, semua unlimited lah. Okay, QR code limit 1000. Commission dia sama dengan tadi 30%. Static dia stats dia ataupun data dia simpan setahun. Ada lagi ni. Banyak lagi. Ada team lain. Boleh yang free bawah tu tak boleh nak buat branding tu. Yang bayar je boleh buat branding bawah tu. Banyak lagi lah ni. Ini ada GTM parameter. Ini geng developer punya ni lah. Beza biolink, event link, short link. Biolink yang tadi tu. Biolink yang ni. Saya tunjuk sekejap. Ini biolink. Biolink yang saya tekan tadi digikat.my/Aiman-Hazim. Tu dia punya biolink. Ini biolink saya. Kalau event link kita buat event link satu lah. digikat.my/launching bakery. Right. Okay. So event name pelancaran bakery. Sri Manis. Location apa nama tempat ni? So event URL ni kalau ada lah Facebook ke ataupun apa-apa event letak tarik. Ni tu event lah. Event URL ni untuk apa tadi tuan Syed tanya tadi. Event link kan lah. Ni event link. Ini event ni. Bila habis ada reminder, time zone atau pixel boleh. Lepas tu short links. Short links. Okay, short link yang saya tunjuk tadi tu. Short links. Contoh saya buka lah dia panjang ni. Saya nak guna artikel ni. Okay, saya nak guna artikel ni dan nak masukkan dalam copywriting saya. Tapi artikel ni panjang sangat. Kalau saya masukkan dalam copywriting saya, boleh. Cuma saya secara personally tak suka sebab dia nampak panjang, dia tak kelas.
Ada orang dia tak kisah letak je lah. Tapi bila saya ada digikat, saya gunalah ke apa ni, fungsi digikat yang ada tu untuk mengemaskan dia dan memendekkan dia. Macam mana? Tekan ni URL panjang tu, panjang. Okay. Kita nak pendekkan dia kepada artikel satu. Boleh? Ataupun artikel satu. So daripada link yang panjang tadi, sekarang ni dia dah jadi ni je. digikat.my/artikel satu. Saya paste link tadi. Dia tetap akan pergi ke tempat yang sama, cuma dengan kekemasan yang berbeza. Sebab link dia pendek sikit lah. Okey tak? Tuan S Sharp. Clear tak? Bagus, soalan tu menarik. Senang sikit, orang lain pun boleh tengok kan. Ada soalan lain berkenaan dengan digikat? Boleh try yang free dulu. Nanti upgrade. Short link adalah unit. Oh ya, betul. Betul juga. Ada soalan lain? I see, ya betul. Oh, saya alarm tu saya nak delete lah tadi. Fida Oro Design ni. Saya delete je Fida Oro Design ni ataupun tak. Sekejap. Kalau nak tunjuk contoh kan. Tak apalah, nanti Cik Fida bagi tahulah saya sebab tak delete takut orang tengah tengok waktu sharing ni kan. Ni Cik Fida nak guna bagi tahu kan, ataupun Cik Fida guna link lain ke. Ada apa-apa soalan lain? Kalau tak ada, komen tak ada. Static site tu boleh buat jadi page. Saya perlukan bantuan. Kalau visual dia ada tak? Static site. Yang ni saya tak explore lagi ni. Yang ni kita rasanya tuan visual dia nanti kot yang akan present. Nanti kita tunjuk. Next. Betul ni. So Jumaat depan ke bila? Jumaat depan. Jumaat depan sharing untuk static site. Saya tak explore lagi static site. Tapi dia boleh buat landing page kan? Untuk menjawab soalan viewer. Boleh. Dia macam coding lah. Kalau ada coding, kita boleh masukkan HTML punya code tu. Nanti boleh. Dia punya end result dia lebih kurang je. Kat BioLink boleh buat juga. Cuma static site ni dia macam kalau kita ada banyak benda yang nak ubah, kita dah ada coding kita, mungkin website kita dah pernah buat kat mana-mana sebelum ni. So yang coding yang kita ada tu, kita boleh kiranya kita host dekat sini. Daripada kita coding tu, contoh mungkin kita pernah buat website kat luar sebelum ni. Kita dah ada website kita punya layout apa semua. So sekarang contohlah kita dah stop langgan hosting dekat sana. So kita dah tak ada apa-apa lah. So coding tu kita ada. Jadi kita boleh masuk dekat sini. So dia boleh apa orang kata? Boleh online lah. Dia host kat sini, so dia boleh menggunakan link digikat lah. Nanti kita detail kita akan tunjuk next week. InsyaAllah. Baik, next week. Jangan lupa join next week. Kita tengok. Next week menarik tu. Static site atau landing page. Kiranya kalau tuan-tuan dah register ataupun subscribe Labanet, dah boleh ada website lah. Yang ambil all-in-one lah. All-in-one ataupun website package. Lepas tu, subscribe digikat pun, mantap kasi. Subscribe digikat pun boleh buat yang lebih kurang juga. Dah tak ada isu dah nak ada website macam mana nak nampak profesional apa ni,
online presence kita tu nampak profesional lah. Tak ada isu lah untuk saya. Ada soalan lain? Ada soalan lagi? Kita malu-malu buat soalan. Kalau saya tak mampu jawab, saya cakap saya tak tahu. Nanti saya akan explore dan jawab dekat masa yang lain. Kalau sekian, don't worry. Ataupun kalau blur ke apa, don't worry. Kita akan ada lagi sesi sharing di tingkat yang lain. Kita akan cuba untuk buat sharing ni secara berkala. Setakat ni maintain lah daripada bulan puasa itu. Kalau tak ada soalan, komen tak ada. Kalau tak ada soalan, kita boleh end session kita. Tak ada soalan ke? Kalau ada, boleh komen soalan. Kalau tak ada, komen tak ada. Tak ada soalan kot ni. Saya ingat kita boleh end session malam ni. Betul? Terima kasih Tuan Suhaimi. Telah sekian nak tanya kan. Nak tanya dalam grup pun boleh. Terima kasih Tuan. Tuan ada siap. Tanya dalam grup boleh. Nak PM saya boleh. Tuan Abisudin boleh. Tuan Suhaimi boleh. Tanya je. Kita tak marah. Tak risau. Semua okey. Semua seperti. Tak risau. So, okay. Jazakallah. Okay, so terima kasih semua pada yang join. Kita jumpa Selasa depan. Selasa depan ada sesi lain. Nanti kita ambil dalam grup lagi. Okay, kita habiskan surakan majlis dengan tasbih Farah dan surah Al-As. Okay, bersama. Terima kasih semua yang support. Terima kasih.